Hai, bertemu lagi di episod Boleh ke saya memandu? Aduh. Apa? Lighting sikit. Jadi sekarang saya tengah tunggu adik saya. Dia pergi Melaka hari ni. Jalan-jalan Melaka. Tapi tak pergi Zoom Melaka. Sebab apa? Sebab dah pergi dah Zoom Melaka sebelum ni. Jadi kita tunggu bas. Tadi waktu hantar dia, bas parking kat sini. Jadi kita tengok kalau kita parking sini, bas parking sini tak. Sebab lagi pun gate tutup. Lepas tu ibu kata bas akan parking luar. Kita tengok dia parking luar tu kat mana. Let's go. Beli barang tapi macam tak fokus. Tengok benda lain juga. Macam tu lah. Ada budak lah. Nanti budak tu tengok. Pukul berapa dah ni? Jadi plannya waktu cuti ni nak buat origami, tapi belum buat. Tapi nak buat. Macam kalau sikit bukan. Kalau jadi, saya pun boleh main. Jadi it's a win-win situation. Okay, selagi tak ada bas belum sampai, kita boleh relax. Tapi tak boleh relax sangat, nanti terlepas. Arrival berhormat. Kalau nampak budak-budak berjalan tu, berlari tu, itulah basnya kan. Okay. Okay, bas belum sampai. Tapi, ciao. Bye.